Ini satu tray untuk non halal, untuk halal tray. Azdi hari ni jalan kat Tekka Place, pergi breakfast dulu. Nak beli makan dengan yang lain-lain yang masih tidur. Dari hotel ke Tekka Place ni tak jauh lah, jalan kaki dalam 2-3 minit sampai lah. Kita kena ikut shortcut. Boleh datang stay kat area-area sini, best. Nak cari makan pun senang, nak cari barang-barang minum pun senang. Dah sampai dah ke Tekka Place dalam seminit lagi. Kat tempat sini Tekka Place ni, pergilah pagi-pagi, memang ramai orang. Ni nama kedai dia, Ar-Rahman. Ni kedai dia. Ni sebelah dia beli kedai. Nak goreng-goreng boleh pergi kedai sebelah tu. Okay, ni roti canai dengan roti Fanta. Boleh jumpa dengan Abang Din kita. Dia jaga kat sini. Mesra Alam abang ni. Kalau nak tahu pasal Singapura pun boleh tanya abang ni lah. Kita dah kapau, kita mau pulang ke hotel, rehat sekejap, lepas tu nak pack dan pulang ke airport. And now we're going back to the airport. Dekat airport dah settle check baggage semua, and now we are at Kopitiam dekat airport terminal 4 untuk lunch before we go inside. Boarding pukul 3.30. By the way, this is where we are at Kopitiam, di kat atas terminal 4. Kat dalam ni korang kena tengok betul-betul lah, sebab ada yang tak halal, ada yang halal, tapi yang halal ada sijil and everything. And then dia orang punya cutleries pun dia orang asingkan lah, so after makan boleh letak balik dekat dia punya section. Spinach chicken soup with eggs, and the boys are eating lemon chicken rice. Now 91%. So bila korang datang sini, sila angkat tray tu dan letak di tempat yang sepatutnya, sebab dia ada non halal dengan halal di tempat. Ini satu tray untuk non halal, untuk halal tray. So dia tak campur lah tray tu. Kampung ada kotak kuning dengan biru, dia dah separate kan. Sekejap lagi kami nak berangkat pulang. Dimensions of the two pieces. Guests carrying more than two. We are leaving. We are departing soon. See you Malaysia. Oh, kali ni kita orang dapat duduk sekali. This is the end of our journey. Bye.